Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta di jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi terus-menerus mengurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat percaya kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana kita boleh berjalan sendiri, mai sendiri ke masjid. Sebelum suatu hari nanti orang lain akan bawa kita mai ke masjid. Kita cukup, kita masih lagi boleh berdiri solat di belakang imam, sehingga suatu hari nanti kita akan duduk depan imam. Syukur Allah SWT masih lagi bagi kita boleh mandi sendiri sebelum suatu hari nanti ada orang yang akan memandikan kita. Boleh kita pakai pakaian kita sendiri sebelum suatu hari nanti ada orang yang akan memakaikan kita dengan pakaian berwarna putih. Jadi syukur sangat-sangat kepada Allah SWT yang masih lagi mengurniakan kita pelbagai nikmat sejak daripada kita lahir, sebelum kita lahir lagi, sehingga saat ini, dan akan terus-menerus Allah SWT mengurniakan nikmat kepada kita. Syukur alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seorang insan yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak berkorban untuk kita, yang mana kita setiap bulan kita kisahkan tentang perjuangan beliau, iaitu baginda Nabi SAW, dalam kitab yang kita baca bulan kali, Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah, yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Hadi Awam, yang mana kita akan melihat bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW dalam konteks baginda melakukan kerja dakwah dan kerja sebagai seorang yang menggerakkan diri dalam Al-Harakah, sebuah jemaah Islam yang bergerak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam muka surat yang ke-24. Kalau tak silap saya, perenggan yang kedua tu disebutkan bahawa berita kelahiran Nabi akhir zaman
diberitahu lebih awal kepada mereka oleh Nabi mereka, semata-mata sebagai suatu pengisytiharan daripada Allah tentang agamanya. Rasulnya yang akhir, bentuk risalahnya dan sifat-sifat Rasul itu dan pengikutnya, agar tidak menjadi alasan lagi kepada ahli kitab untuk tidak beriman kepadanya dengan mengada-ngadakan hujah-hujah yang tidak benar. Terutamanya kalau dilihat berita itu dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa AS dan 70 orang yang dipilih di kalangan Bani Israel di saat mereka memohon taubat, dan Nabi Musa pula dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah nama Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut secara berterus terang di dalam Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kitab Allah itu telah dipindah oleh mereka, tetapi saki-baki berhubung dengannya terdedah juga. Di dalam perbincangan kita sebelum ini, bagaimana kita melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita sayang, yang kita sanjungi, sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi telah Allah SWT bentangkan dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Injil ada, dalam kitab Taurat ada, berkenaan dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan yang lalu kita menyebutkan bahawa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak lahir lagi, tapi kenal kerana ciri-cirinya telah diberitakan oleh Allah SWT dalam Injil, dalam Taurat. Mereka kenal kama ya'rifuna abna'ahum, seumpama mereka kenal anak-anak mereka. Begitu detail sekali Allah SWT ceritakan bahawa mereka ni, para padri mereka, para pendeta mereka kenal kepada Nabi Muhammad SAW macam dia kenal anak dia sendiri. Kita ramai anak tentunya, ada 4-5 orang, 10 orang anak bodoh kan. Kita kenal anak-anak kita, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, macam mana perangai dia. Ni suka makan sambal belacan, ni suka makan tempoyak, ni suka makan nasi kandar, ni suka makan apa, makan kita tahu apa dia anak-anak kita suka makan. Pendeta-pendeta Nasrani, Yahudi, mereka kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Di antara perkataan Bakkah yang bermakna Mekah yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Perkataan Bakkah telah dipindah dalam Taurat kepada perkataan Bakkah, seperti yang disebutkan dalam Mazamir Daud, kebaikanlah bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu, jalan-jalan ke rumahmu berada di hati-hati mereka. Mereka melalui lembah Bakkah, mereka menjadikannya sebagai tempat terpancarnya mata air. Perkataan Mekah disebut juga dalam Al-Quran sebagai Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Pengarang ini nak sebut bahawa perkataan Bakkah juga ada disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu yang menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW akan lahir di bumi yang kering kontang, yang tandus, yang tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada tanaman-tanaman. Disitulah baginda Nabi SAW, Nabi akhir zaman akan lahir. Kalau kita tengok dalam sejarah bahawa Mekah ni
ketika tu ada merupakan persimpangan. Dia berada di lembah. Kalau kita biasa pergi buat umrah dan sebagainya, kita tengok Mekah ni di kelilingnya ada bukit, kan? Kering kontang masa tu. Tak ada tumbuhan, tak ada apa. Lah ni je ada macam-macam, kan? Ayak pun tak putus-putus daripada telaga Zam-Zam, tumbuh-tumbuhan menghijau. Kalau kita pergi ke pada Arafah tu, masya-Allah, pokok-pokok penuh, kan? Jadi sekarang ni tanda akhir zaman apabila bumi Mekah tu menjadi subur dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi perkataan Mekah telah ada dalam kita terdahulu yang menceritakan bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di bumi Mekah. Ensiklopedia Yahudi telah menterjemahkan perkataan Mekah dengan makna lembah yang tidak berair. Tidakkah bermakna negeri Mekah tempat lahirnya Nabi akhir zaman? Taurat yang dipindah juga telah meninggalkan nas yang dilupai oleh mereka untuk memindahnya. Di antaranya di dalam kitab Tasniah, seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa AS, Tuhan kamu mengutuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga. Kamu hendaklah mendengar. Jadi Al-Quran Karim seperti mana juga asal kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, membawa mesej yang sama. Membawa mesej supaya manusia ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Membawa mesej bahawa kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini dikejutkan dengan seorang tokoh comparative religion, perbandingan agama, Dr. Zakir naik. Di Malaysia ni semua naik, kecuali Dr. Zakir yang tak boleh naik. Minyak boleh naik, tol boleh naik, tarif elektrik boleh naik, Zakir tak boleh naik. Seorang tokoh comparative religion, perbandingan agama, dia ni lahir tahun 1938, 1965. Lahir tahun 1965 di India dan ada ijazah kedoktoran. Dr. Zakir Naik, dia doktor medical. Dari sudut pendidikan dia seorang doktor medical, dan lepas tu memberikan sepenuh masa untuk dakwah. Dia hafal kitab-kitab, apa Hindu dia hafal, Veda, Atara Veda, Yadu Veda, Sama Veda, kan? Hafal kitab Bible dengan verse berapa, ayat berapa, surah apa, kan? Jadi seorang yang kira tokoh yang tiba-tiba di Malaysia ni orang sebelum ni tak kenal jadi terkenal. Seorang yang kalau kita biasa dengar Peace TV, PEACE, Peace TV, dia lah yang founder, yang buat Peace TV tu. Jadi Peace TV ni merupakan satu program-program yang bentuk dakwah, bentuk keagamaan, jadi dalam pelbagai bahasa. Bahasa Inggeris ada di UK, kemudian Peace TV Urdu, dan beberapa bahasa lah yang ada di seluruh dunia ni. Dia punya viewer dia lebih kurang 100 juta yang menonton siaran Peace TV. Kalau kita tengok dalam internet, kita boleh cari. Dan mereka, budaya mereka di mungkin setengah negara, perbicaraan tentang perbandingan agama ni benda yang biasa. Mereka tidak menganggap benda itu sebagai sensitif. Dan orang putih open, boleh menerima hujah dan sebagainya. Cuma di Malaysia ni bila sebut tentang perbandingan agama, benda yang sensitif. Sedangkan Nabi SAW pun menggalakkan
berhujah. Al-Quran kali kata kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hamba main hujah kalau betul. Hujahlah dengan hujah. Dalam agama pun kita kata Tuhan kita adalah satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang esa. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan yang tidak ada sama dengan makhluk. Jadi bersalahan, bercanggah dengan pihak yang kata Tuhan ada 8 tangan, Tuhan ada dimakhlukkan bentuk macam gajah dan sebagainya. Jadi mereka marah. Macam tu juga dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW diturunkan wahyu oleh Allah SWT, nak kata inilah agama yang benar, inna dina indallahil Islam, mendapat tentangan di kalangan kaum musyrikin Quraisy. Mereka kata hang hina Tuhan kami, hang hina agama kami, hang hina agama nenek moyang kamu dan sebagainya. Ini satu cabaran dalam dalam dunia sekarang. Bukan sekarang, sejak daripada dulu, sejak zaman. Benda yang biasa yang dilalui oleh para pendakwah dan orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran. Jadi kita melihat apa yang berlaku di sekeliling kita boleh menjadi pengajaran kepada kita. Dr. Zakir Naik ini merupakan, dia kata dia ni anak murid kepada, lebih kurang klon kepada Ahmad Didat, almarhum Ahmad Didat ni. Dia juga orang India, lahir di India, kemudian membesar di South Africa. Tahun 1970-an, 80-an, memang seorang tokoh yang terkenal. Dia meninggal pada tahun 2005 pada usia 81 lebih kurang. Meninggal setelah lumpuh selama 9 tahun, 1996 sampai 2005 dia lumpuh. Dan sewaktu tempoh dia lumpuh tu, dia masih lagi berkomunikasi. Dia lumpuh daripada leher dia turun sampai ke kaki. Tapi dia masih lagi berkomunikasi. Dia bercakap dengan mata. Kalau ayah saya dulu pernah pergi ziarah dia di South Africa, ketika dia uzur di hospital, di katil tu, dekat kepala katil tu ada ada macam perkataan huruf-huruf. Kalau dia klik sekali mata maksudnya apa, klik 2 kali maksudnya apa. Jadi anak dia sebelah tu tulis orang tanya, how are you Mr. Ahmad Didat? Dia pun jawab fine thank you. Anak dia tulis FINE thank you. Jadi masih lagi berkomunikasi, dan dia masa tengah lumpuh tu pun dia lagi memberi semangat kepada orang lain yang nak berdakwah dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah SWT lahirkan seorang bernama Zakir Naik yang menyambung tugas dia sebagai orang yang berdakwah. Cara mereka kan mungkin sesuai tempat mereka, mungkin tak sesuai tempat kita dan sebagainya. Itu suatu benda yang kita boleh berbincang lah kan. Dalam dunia yang global sekarang, maklumat terlalu luas, terlalu cepat. Kita nampak bahawa penguasaan ilmu tu terlalu pantas berlaku. Benda-benda yang berlaku di sebalik bumi sebelah mana pun kita dah tahu. Jadi suatu pendedahan yang baru mungkin untuk kita masyarakat Malaysia di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, yang dikasihi sekalian, Ahmad Didat ni dia selalu berdebat dengan orang Kristian, orang Yahudi tentang kebenaran Islam. Dia pun hafal juga ayat-ayat kitab-kitab orang mereka. Dan pernah juga sekali dia cabar Pope John Paul yang kedua. Dia padri besar Kristian di Vatikan seluruh dunia, dia paling besar kali ya. Dan sehingga start daripada dia mencabar untuk berhujah, untuk berdialog,
dan sebagainya. Sampai ke sudah Pok Jompo ni tak mau bertemu dengan Ahmad Didat untuk berhujah, takut. Sampai Ahmad Didat tulis satu artikel, dia tulis holiness people playing hide and seek with Muslim. Orang, dia kata orang suci lah, orang suci Kristian ni main sorok-sorok dengan orang Islam. Takutnya dia begitu berani untuk berhujah dengan Pok Jompo. Jadi ini orang yang tokoh-tokoh hebat yang setiap kali mereka berhujah, setiap kali mereka berceramah, ada yang masuk Islam. Subhanallah. Berbalik kepada perbincangan kita pada malam, Nabi SAW, Nabi Musa AS, dia kata, Tuhan kamu mengutuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga, kamu hendaklah mendengarnya. Yang dimaksudkan saudara itu ialah bangsa Arab, kerana mereka adalah bersaudara Bani Israel, kerana masing-masing berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebagaimana yang saya bincangkan dalam bulan yang lalu, bahawa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagi kita tengok silsilah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirnya Nabi Ismail, kan? Itulah cerita tentang Siti Hajar berlari-lari daripada Safa ke Marwah. Nabi Ismail hentak-hentak kaki keluar air Zam-Zam. Dan daripada keturunan Nabi Ismail itu lahirlah bangsa Arab di Mekah sampailah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ada isteri bernama Siti Sarah. Daripada Siti Sarah ni lah lahirnya banyak Nabi-Nabi. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan orang Yahudi dia pun bangga dengan banyaknya Nabi. Dan apabila mereka membaca ayat-ayat Injil, ayat-ayat Taurat berkenaan Nabi akhir zaman, mereka ingat Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel, bukan daripada adik-beradik mereka ni garisan Nabi Ismail AS. Jadi nak ceritanya bahawa apabila berlaku yang demikian, bila lahirnya Nabi Muhammad SAW bukan daripada kaum Bani Israel, bahkan daripada kaum Arab Quraisy, menyebabkan mereka merasa dengki, mereka rasa iri hati, mereka melakukan pelbagai cara untuk bermusuh dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Injil Yuhanna terdapat satu kenyataan. Nabi Isa telah berkata kepada Hawariyin, sesungguhnya aku mempunyai banyak urusan untuk aku nyatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak boleh mengikutnya sekarang. Adapun bilakah datangnya roh yang sebenarnya, ia menunjukkan kamu kepada semua kebenaran, kerana ia tidak bercakap bagi pihak dirinya. Bahkan semua yang didengarnya ia akan memperkatakannya, dan ia memberitahu kepada kamu perkara-perkara yang akan datang. Begitulah juga dengan Injil-Injil yang lain, walaupun telah dipindah dan bertukar menjadi manusia, tetapi tetap melakukan sindiran-sindiran tentang zahirnya Nabi akhir zaman. Hakikat tersebutlah yang menyebabkan seorang padri yang bernama Ibrahim Khalil Philip dari negeri Mesir, setelah beliau mengkaji Taurat dan Injil, walaupun telah dipindah di samping mengkaji Al-Quran, maka beliau telah dipancari taufik dan hidayah daripada Allah, lalu memeluk Islam. Beliau kemudian menukar namanya kepada Ibrahim Khalil Ahmad. Moga-moga banyak lagi orang yang sepertinya, insya-Allah. Jadi orang Yahudi, Nasrani,
yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempunyai kepentingan, apabila mereka mengkaji kitab-kitab mereka, mengkaji Al-Quran, mereka berfikir, mereka menerima kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus ke akhir zaman, dan mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqqi. Dan apabila mereka mendengar akan apa yang diutuskan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka dilengai air disebabkan mereka mengetahui kebenaran Al-Quran. Kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT dan mengucap kalimah syahadah. Mungkin ada di kalangan kita ni pernah bersemuka dengan orang yang mengucapkan kalimah syahadah buat kali pertama depan. Dia punya perasaan dia tu, Masya Allah, perasaan dia tu, kita rasa syahdu, rasa taharu apabila kita mendengar tutur kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kali pertama oleh seseorang. Kalau saudara sebut orang yang macam ni, dia akan berlinangan air mata dia, kerana mengecapi kebenaran, mendapat kebenaran Islam. Islam itu tegak dengan dasar hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam apa juga perbincangan kita, dalam apa juga perbualan kita, datangkan dengan hujah. Kamu datangkan hujah kamu, kita akan datangkan hujah kita, dan kita yakin bahawa dengan hujah Islam itu kita akan mencapai kebenaran. Melainkanlah orang yang berhujah tersebut, orang yang memang dia dah mental block, dia memang dah berhujah bukan untuk cari kebenaran, tetapi berhujah untuk mencari, untuk menegakkan benar yang basah. Yang tu cakap lah apa-apa memang tak boleh, tak boleh guna, tak boleh pergi ke mana. Kalau orang yang nak berhujah mencari kebenaran, insya-Allah dengan Al-Quran tu akan dapat mencapai kebenaran. Kita nak berhujah tentang ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan menemui kebenaran dan kejayaan. Berbanding dengan sistem ekonomi yang ada di seluruh dunia, sistem kapitalis, sehebat mana pun sistem kapitalis akan hancur. Sistem komunis, sehebat mana pun sistem komunis akan hancur. China dulu hebat dengan sistem komunis, tapi bila datang pemimpin yang lebih matang pemikiran mereka, dia hancurkan sistem komunis dan datangkan sistem lain mengikut pemikiran mereka. Tetapi Islam ini sistem yang terus subur, yang akan terus menerus memberikan kebaikan kepada umat manusia. Sistem politik, datanglah macam mana sistem politik sekalipun, sekularisme dan sebagainya, yang mengesingkan antara politik dan agama dan sebagainya. Tetapi sistem Islam ini merupakan sistem politik yang terbaik, yang diakui seluruh dunia berdasarkan kepada sejarah umat-umat yang terdahulu. Kehebatan Islam, politik Islam sejak bertahun berpuluh lama, sehinggalah kejatuhan Khilafah Osmaniyah pada tahun 1924. Maka masa itulah kejatuhan Islam, Khilafah Islam jatuh, Islam seluruh dunia hancur, kan? Umat Islam meninggalnya seteruk-teruknya, kan? Di Bosnia suatu ketika dahulu, kemudian di Chechnya suatu ketika dahulu, di Palestin zaman sekarang ni. Kerana tidak ada kuasa yang menjaga dunia, menjaga Islam ketika ini. Jadi di sana memerlukan kepada suatu kekuatan, seumpama kekuatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahullah, muka surat yang ke-27, kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah berkat dan perkenan Allah akan doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yakni ketika mereka mendirikan Kaabah
doa itu disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 129. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bila mai tiba waktu hari raya Korban, kita tak selalu baca tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah Baitullah di sebuah tanah kering kontak, tanah gersah, bersama dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam, dia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di antara mereka itu seorang rasul dari mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ikut penerangan Al-Mawardi, disebutkan bahawa Ibrahim asal daripada perkataan Arab abun, ibu, ini abun rahim, yang pengasih, penyayang, bapa yang penyayang, Ibrahim. Jadi Ibrahim artinya ialah ayah yang penyayang. Jadi seorang ayah yang penyayang, dia berfikiran jauh. Dia tak letakkan zuriat dia tu hanya kepada anak dia sahaja, Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim ini terus-menerus terpelihara oleh generasi anak-anak zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan makbulnya Allah SWT doa Nabi Ibrahim, lahirnya seorang Nabi di bumi Mekah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ratus tahun doa seorang Nabi kepada zuriat dia, akhirnya makbul juga. Satu juga kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita doa dengan Allah, kita ni cepat sangat nak makbul doa. Hari ini doa, esok nak makbul dah. Hari ini doa, nak semalam makbul. Itu lagi cepat. Sedangkan Nabi Ibrahim AS, dia dah wafat, barulah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa dia. Dan disebut lagi dalam doa tu, Nabi Ibrahim AS bukan sahaja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibangkitkan seorang rasul dari kalangan zuriat dia, bahkan rasul ni bertugas untuk yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertugas untuk mendidik masyarakat, bertugas untuk berdakwah kepada masyarakat, wa yu'allimuhum kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab, yakni
Al-Quran Al-Karim. Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk mukjizat kepada seluruh alam. Sampailah kita zaman kita lah. Al-Quran inilah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad. Al-Quran inilah yang kita baca sampai sekarang ni. Walaupun telah berlalu 1400 tahun, Masya Allah. Terlalu lama. Masih lagi dipelihara oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkan petunjuk ini, menurunkan tazkirah ini. Wa nahnu lahafizun. Kamilah yang menjaga, memelihara Al-Quran tersebut. Jadi kita ni berperanan untuk menyampaikan wa yu'allimuhu, kita menyampaikan Alkitab ni kepada orang lain. Berapa ramai di kalangan kita ni ada kawan-kawan yang bukan Islam, orang kalangan orang Cina. Kita boleh bermuamalah kepada mereka, kita boleh pergi bengkel mereka untuk beki kereta kita boleh bagi duit kepada dia, kita boleh berkongsi macam-macam dengan mereka. Tapi sebab apa kita tidak berkongsi Al-Quran, tidak berkongsi Islam kepada mereka? Kalau mereka mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah SWT, abadan dalam neraka Allah SWT. Sedang kita kat dunia ni baik dengan dia, kan? Tapi kita tak sampaikan Islam kepada mereka seumpama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ya'allimuhum kitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Ini sifat Al-Quran, sifat orang yang menyampaikan Al-Quran, sifat Nabi Muhammad SAW yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS, yang mensucikan manusia, yang membersihkan manusia daripada dosa, yang membersihkan manusia daripada sifat kafir, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Jadi inilah hikmah kebijaksanaan yang dibawa oleh Rasul untuk membersihkan mereka seluruhnya, bersih daripada kepercayaan yang karut-marut, bersih daripada syirik dan menyembah berhala, bersih daripada kehidupan sehari-harian daripada rasa benci, dengki, khianat. Wa yuzakkihim, untuk membersihkan mereka pada rohani dan jasmani, sehingga dapat membezakan mana kepercayaan kotor dengan jasmani, sehingga dapat membezakan mana kepercayaan kotor dengan yang bersih. Kebersihan itulah yang akan membuka akal dan budi sehingga selamat dalam kehidupan. Jadi inilah harapan Nabi Ibrahim AS kepada zuriat dia, Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini umat akhir zaman, kita mempelajari perjalanan susu galuh perjuangan Nabi SAW, maka kitalah yang menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, telah menjadi sunnah Allah bagi memperkenalkan doa orang yang soleh. Apatah lagi kalau doa itu dari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salam. Telah sabit di dalam hadis Nabi bahawa baginda pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Akulah dari doa Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Menurut Ibn Hisham di dalam kitab Siratul Nabi, bahawa Rabi'ah bin Nas, raja negeri Yaman, telah bermimpi dengan suatu mimpi yang menakutkan. Baginda lalu memanggil semua ahli sihir dan ahli nujum dalam negerinya supaya mentadbirkan mimpi itu. Kedua mereka menasihatkan baginda supaya menceritakan mimpinya kepada dua orang yang bernama Sutih dan Syekh, Sutih dan Syekh, untuk ditakbirkan, kerana kedua orang itu dianggap boleh mentadbirkannya. Maka baginda pun menghantar utusan menjemput kedua-duanya. Apabila Sutih dan Syekh tiba, lalu kedua-duanya dipanggil menghadap saya basingan dan tidak diberitahu apa yang dimimpi oleh raja. Jadi panggil asing-asing, dua Sutih dengan Syekh. Dia diberitahu hanyalah sekadar menyebutkan bahawa mimpi itu menakutkan. Yang pertama dijemput Sutih, beliau telah mentadbirkannya. Katanya, ra'aitu umamata kharajat
min zulmatin fa waqa'at bi ardi tuhmatin fa akalat minha kulladati jamja'atin. Tuanku melihat api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di tanah berlembab, terus memakan setiap yang hidup. Raja yang berkata, apa yang kau katakan sedikit pun tidak salah. Maka apakah takdirnya? Sutai menjawab, ahliku bima bainal qarrataini min hunusin la yahbitanna ardakumul halasu falyamlikanna ma baina abyana ila jarasi. Aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara dua bukit, maka datang ke negeri ini musuh dari Habsyah. Mereka menakluk di antara Abyan dan Jaras, nama tempat di negeri Yaman. Lalu raja bertanya, ini adalah satu bencana, bilakah ia akan berlaku di zaman aku atau kemudian? Sultan menjawab, la bal ba'dahu bi'inin aktaru min sittina au sab'ina yumaniyanna minas sinina. Tidak, bahkan ia berlaku selepas beberapa masa, lebih daripada 60 tahun akan datang atau 70 tahun. Raja bertanya lagi, apakah penjajahannya selama-lamanya atau akan tamat? Sultan menjawab, la bal yaqtabi'u li bid'i wa sab'ina minas sinina thumma yuqtaluna wa yukhrajuna minha haribina. Tidak, bahkan penaklukan mereka akan tamat setelah berlalu di antara 73 tahun hingga 79 tahun. Kemudian mereka diperangi dan dihalau keluar. Raja bertanya, siapa pula yang memerintah selepas itu? Sultan menjawab, yalihi Irmu bin Zi Yazan yakhruju alaihim min adani fala yatruku ahadan minhum bil yamin. Yang memerintahnya ialah Aram bin Zi Yazan. Dia keluar menyeberang dari An, tidak seorang pun yang tidak bersamanya dari penduduk Yaman. Raja bertanya lagi, pemerintahannya berkekalan atau berakhir juga? Sultan menjawab, bal yang qati'ah, bahkan berakhir juga. Raja bertanya, siapa yang mengalahkannya? Sultan menjawab, Nabi Zakiyun, Nabi yang bijak, datang kepadanya wahyu dari Tuhan yang Maha Tinggi. Di cerita panjang kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sampai muka surat 34 tentang bagaimana diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Siratul Nabi, dialog di antara Raja Negeri Yaman Rabi'ah bin Nas dengan ahli nujum negara. Mereka ada ahli nujum ketika itu. Sultan dengan Syekh, dia panggil dua-dua ni secara berasingan dan tolong takbir mimpi. Kita dengar cerita takbir mimpi ni, kisah nujum 4 belalang kan. Wahai ahli nujum negara, di manakah anak anda betul ada? Dan ini ahli nujum Raja Yaman, Raja dari Yaman. Jadi Raja dari Yaman, ini dialog dia. Tuan-tuan boleh baca kitab yang kita dah beli kan. Jadi menceritakan bahawa di sana ada seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang hebat yang akan memerintah dunia. Dan ini terbukti kerana kita telah mengetahuinya melalui sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan akan datang kita akan membincangkan tentang dari kelahiran sehingga kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi. Kita cuba mengenali Nabi kita dan kita menghayati
kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita pelbagai erti kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang akhlak, tentang adab-adab dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur baginda dihabiskan untuk perjuangan Islam. Dan kita ini sebagai pewaris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya menyambut amanah ini untuk sama-sama memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. Kerana sifat Islam itu yang sentiasa dimusuhi, yang sentiasa diganyang dan sebagainya. Jadi kita ni berperanan untuk mempertahankan Islam dan menyampaikan Islam, memperjuangkan Islam kepada masyarakat seluruhnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan kebaikan faedah pada diri yang berkata-kata ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon ampun dan maaf andai kata ada tutur bicara yang terkeluar daripada landasan yang sebenar, kekurangan daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfirullah al-azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.